Baik, hari ini kita akan bersama dengan beberapa orang ahli keluarga family Cik Karim dan Mak Ros yang sedang bersarapan, dan kita akan tanya beberapa soalan spontan kepada mereka dan kita akan tengoklah apa jawapan yang mereka akan cuba bagi kita. Okey, dan untuk soalan pertama ya. Okey. Baik, seterusnya kita bersama dengan menantu sulung family Cik Karim dan juga Mak Ros, iaitu Abang Wen. Ya, saya. So Abang Wen, boleh berkongsi tak? Kira Abang Wen menantu yang paling lama lah, yang bersama dengan Cik Karim dan juga Mak Ros. So mungkin boleh kongsi ada momen-momen sweet ke yang mungkin apa bersama dengan Cik Karim atau Mak Ros. Cik Karim dulu mana? Cik Karim. Apa momen dia? Aduh, banyak. Mana satu nak pilih? Yang first come in mind pop momen tu lah. Masa hari kahwin lah. Hari kahwin. Masa hari kahwin, lepas dah akad nikah tu, Abang Mai abang kat Boren kita jaga kat ti elok-elok. Dia bersiap dalam keadaan dengan dia teriak dan dia gembira. Tangisan dalam kegembiraan lah. Kalau dengan Mak Ros pula macam mana? Mak Ros kan dia special sikit. Kali syok sekali. Dia boleh mainkan bilik Bawen belakang tu kan. Ya. Masa tu Bawen duk bela ikan kari. Ya, betul. Masa PKP tu. Dia punya ikan apa semua. Mak Ros mai masuk dalam kali yang kat ti apa semua. Mai duduk tengok ikan. Tak pernah. Dia duduk tengok cantik menu ikan ni. Cantik mak. Ya tu lah momen yang asal yang best sekali. Best sekali dengan Mak Ros. Okey, baik, terima kasih Bang Wen. Okey, jom kita teruskan dengan anak sulung. Anak yang menjadi orang kata apa, pengikat kasih di antara Mak Ros dan juga Cikgu Karim, iaitu kakak kita Nur Hayati. Dia bawa potong kek pula. Okey, so Kak Hayati sila pegang mic lah. Mic ni berfungsi. Baik. Okey. So sila ceritakan kepada penonton macam mana ataupun momen apakah yang paling menyayat hati, yang mungkin ataupun paling sweet yang kau boleh ceritakan bersama dengan penonton. Yang paling tak dapat dilupakan. Yang paling tak dapat dilupakan lah. Momen waktu kau nak bersalin tu lah. Yang mana anak satu ke anak dua? Nombor dua pada Nur Azhara Alisha tu lah. Momen tu yang memang ya Allah dia takkan ulang kembali lah. Kenapa? Orang tu lah. Nampaklah kasih sayang ayah. Nampak kasih sayang ayah tu. Sebab kita jumpa video tu baru-baru ni. Nasib jumpa. Okey. So tak tu je. Itu je. Saya takkan sebagai anak sulung takkan tak ada banyak momen-momen lain. Banyak. Nanti kita lukis. Okey, ada satu soalan. Kau ingat tak masa apa, kau mesti masa tu dah mungkin umur dalam 10 tahun masa cik baru dibawa balik daripada hospital betul? Masa ni lah masa mak salin kat cik kan? Tak ingat. Takkan kau tak ingat. So kalau aku balik dia apa mak bawa balik cik kat rumah apa dia macam tak ingat. I hilang ingatan sebab usia. I bukan cikgu. Okey, terima kasih kakak. Jom kita teruskan kepada orang lain pula. Terima kasih. Okey, sekarang kita berada di dapur kembali dan kita akan bersama dengan menantu yang nombor 2. Mari. Assalamualaikum. So ini menantu yang nombor 2. Nampak muka saya sekali ya. Ini menantu yang nombor 2. Okey. Saya nak tanya lah Kak ni Kak Ayah kita, menantu yang nombor 2 yang duduk di Datuk Pembang. Ya, betul. So apakah momen-momen yang menarik ataupun momen-momen yang menyentuh perasaan yang mungkin boleh dikongsikan dengan penonton bersama dengan arwah ayah Cikgu Karim ataupun Mak Ros lah. Okey, kat sini saya ceritalah pengalaman pertama menjadi menantu. Waktu tu tak ada WhatsApp lagi, kita guna SMS. Waktu tu birthday Abah Karim. So macam mana nak wish ni? Mungkin harap Abah baca lah waktu tu. Dan tag lah selamat hari jadi Abah, moga panjang umur rezeki. Lepas tu Abah balas, okey ma, terima kasih. Lepas tu waktu tu blur. Baru first time je menantu, tak tahu bahasa-bahasa mamak ni. Tanya suami saya, Pak Aziz, ma tu siapa? Ma siapa? Nama ni ayah ni. Nama saya ayah apa siapa? Abang sebut ma. Lepas tu rupanya panggilan untuk mama. Kira ma tu untuk anak kesayangan lah. Okey, baik. Terima kasih kepada Kak Ayah. Ayo kita teruskan. Okey, kita bersama dengan kita di sana. Okey. Okey, kita bersama dengan kita punya ahli keluarga yang seterusnya, iaitu abang kedua kita, Razif. Apa sihat Razif? Ya. Nampak tengah dah makan sihat Ya, sihat, alhamdulillah sihat. Okey, so Razif, apakah satu momen yang
kita kata kita tukar soalan, momen yang paling menarik, yang paling best yang Razif pernah alami bersama dengan arwah ayah ataupun Mak Ros. Okey. Kalau hampa ingat tak? Aku rasa 2 bulan lepas aku baru tengok dalam aku punya phone. Ingat tak masa apa main KL ramai-ramai masa tu dekat KLCC. Ada gambar kat KLCC kan tak masa tu? Masa tu Malaysia kecil. Dia Mak Ros masa tu naik kursi roda je masa tu kalau ingat. Oh, yang masa mak masuk hospital sebab sakit perut tu kah? Tak ingat, tapi ada kita ambil gambar dekat KLCC. Masa tu siapa lagi? Marisa. Siapa lagi ada masa tu? Kita je. So momen yang paling menarik lah. Lepas tu yang aku ingat yang cakap tu lah mak masuk hospital tu lah dekat Asunta. Asunta PJ. Okay, baik, terima kasih. Baik. Okay, seterusnya kita bersama dengan menantu yang paling sopan dalam keluarga Cikgu Karim sebab Alin semua buat. Okay, kita bersama dengan maklam kita Kak Ilah. Okay, Kak Ilah boleh kongsikan tak momen ataupun kenangan yang mungkin Kak Ilah ingat bersama dengan Mak Ros ataupun Cikgu Karim? Tu dah poin dah dia kata. Poin dah. Jangan tengok dah. Okay, semua tengok atas lain. Apa kenangan bersama dengan Cikgu Karim ataupun Mak Ros yang mungkin Kak Ilah boleh kongsikan bersama dengan penonton? Kenangan jalan sama-sama dengan mana? Allah. Dengan Mak Ros dengan Mak Ros. Cikgu Karim lah. Di mana? Depa main ni Kelang. Sama-sama, lepas tu pergi Penang. Yang masa momen Kak Ilah dengan Abang Helmi nak beritahu kata dapat first pregnancy tu, apa perasaan masa tengok Atta Riau? Masa tu lah sebab lah. Lagipun Kak Ilah pun tak ada mak ayah time tu. Jadi ni lah. Itulah asal sebab lah. Apalah. Kak Ilah pun mata dah berkaca, so kita stop kat situ je. Okay, terima kasih Kak Ilah. Baik, seterusnya kita bersama dengan abang kita yang ketiga iaitu Helmi. Sila ambil mic Helmi dan kita nak menemu ramai. Saya turun sikit Helmi. Turun sikit Helmi ya. Okay, so seterusnya kita punya soalan kepada Abang Helmi lah. Antara anak yang paling banyak menimbulkan masalah. Memang. Diperakui ramai. Jadi Helmi, apakah momen yang paling sweet ataupun momen yang menentuh perasaan yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan penonton di luar sana berkaitan dengan pengalaman Abang Helmi bersama dengan Mak Ros dan juga Cikgu Karim? Kalau diimbas kembali momen-momen yang menyentuh perasaan lah. Dia ada 2 kita kongsikan lah. Yang pertama apa? Yang pertama kita waktu tu saya dengan arwah abah tengah nak repair bumbung. Bumbung kat mana? Bumbung dekat tempat tuition atas. Dewan Taman Saga. Ada waktu yang awal-awal rumah Taman Saga. Tepi di tepi tu. So waktu tu Atta suruh saya panjat nak tengok ada apa. Aku ingat. Okay, teruskan. Sila sama. Aku ingat. Lepas tu so Atta pergi kat depan, pergi masuk balik rumah. So Lance cakap Atta. Atta pun lari ke depan sampai Atta terjatuh. Dia tergantung. Tangga jatuh. Sebab arwah Atta dapat selamatkan saya lah. Dia yang arwah. Okay, yang kedua ni menyentuh perasaan lah. Menyentuh perasaan. Waktu saya atau teman saya untuk menghantar kad undangan perkahwinan. Naik sama-sama naik Mercedes lah. Mercedes. Waktu tu kita ada sesi luahan perasaan lah. Aku nak ikut lah. Tak ada. Saya dengan Atta saja. Okay. So Atta bagi nasihat yang berguna lah waktu tu. Itu sajalah. Baik. Terima kasih. Ada yang lucu dah, ada yang menyentuh perasaan. Terima kasih. Okay. Jumpa lagi. Baik, sekarang kita akan bersama dengan menantu yang ke 1, 2, 3, yang keempat. Ayo kita teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama boleh beritahu nama? Yus. Asal mana Yus? Perak. Okay, Yus. Kita nak tahu sikit lah. Mungkin Yus ada satu momen yang menarik ataupun momen-momen yang boleh menyentuh perasaan bersama dengan arwah Cikgu Karim ataupun Mak Ros yang boleh diceritakan bersama dengan penonton. Silakan Uncle. Apa ya, banyak juga. Satu je. Waktu ni lah Dina lahir dulu lah. Abang jaga kan. Kita duduk kat KL.
Lina dekat ni, abah yang jaga semua lah. Ya, apa momen yang menyayukan hati tu? Tolong jaga untuk dia. Kau tolong jaga sudah. Okey, baik. Terima kasih. Kita teruskan dengan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita berada dengan adik-beradik kita yang seterusnya, adik-beradik yang paling banyak celoteh dan juga banyak ni lah. Sila pegang mic puan. Okey. Awak ya. Jadi Diana lebih mesra dengan panggilan Anna Diana 91@gmail.com. Okey. So Diana, satu soalan kepada penonton yang sedang menonton di luar sana, apakah momen yang sweet ataupun momen-momen yang menyentuh perasaan yang boleh dikongsikan bersama penonton semasa berada dengan Cikgu Karim ataupun Mak Ros? Paling ni masa bersalin kakak lah. Kan mak abah main abah main tengok. Tidak. Tak boleh cakap banyak. Apa momen tu, cerita macam mana momen tu boleh menyedihkan, kat mana momen tu terjadi dan sebagainya. Kita perlu followers nak tahu. Kakak ingat tak Wan Karim pegang kakak masih baby? Betul ke kakak ingat? Tapi kakak baby. Yang tu je lah yang sempat pegang. Yang lain tak ada lah. Baik, jawapan yang kurang menarik. Terima kasih Diana. Kita akan datang kembali dengan perkara soalan-soalan. Okey, seterusnya kita bersama dengan menantu yang tak pernah sempat merasai kehadiran seorang bapa mertua lah kita bersama dengan isteri saya. Okey, Syatira Syuib. Okey, Syatira sebab orang panggil nama Syatira. Okey, Syatira tak pernah tak sempat lah menjadi menantu official kepada Cikgu Karim, tapi ada satu momen yang Syatira pergi jumpa dengan Cikgu Karim tu. So apa kenangan tu yang boleh diceritakan bersama dengan penonton? Masa tu raya. Hari raya. Ya, betul. Cikgu Karim buat mi kuah. Masa tu tengah duk R&D rempah. Tu. Jadi masa tu dan sempat berbual dengan Cikgu Karim. Masa tu kerja tadika lagi. Ya, masa tu cikgu tadika. Cikgu tadika lagi kan. Jadi kalau ikut tu taklah berbual secara official. Ya, betul. Tapi sembang bohong gitu je. Betul. So ialah kenangan Ana. Itulah yang sempat face to face dengan Cikgu Karim. Kurang menarik tapi tak mengapa. Baik, terima kasih semua. Kali ni kita nak interview Pak Su pula. Okay, Pak Su, apakah kenangan yang Pak Su dalakan time Pak Su dengan Wan Karim? Okey, so satu kenangan yang Pak Su paling tak boleh lupa bersama dengan Mak Ros dan juga Wan Karim adalah masa ada satu malam tu Pak Su gaduh dengan arwah Atta. Gaduh mulut lah kan. Itu salah remaja. Lepas tu pagi tu Pak Su tidur kat luar ruang tamu kat rumah Taman Saga tu. Sebelum Atta keluar pergi kerja tu dia berhenti kat Pak Su tersedak sikit tapi Pak Su tak bangkit tidur pula. Lepas tu arwah Atta dia cakap kat Atta minta maaf. Dia cium pipi Atta, dia sayang dia Atta. Lepas tu dia sayang dari Pak Su. Lepas tu dia pun keluar bekerja. So walaupun dia mungkin tak tahu kata Pak Su sedar time tu momen yang Pak Su pegang sampai bila-bila lah. Baik, sekarang kita bersama dengan cucu sulung keluarga Cikgu Karim dan juga Mak Ros. Bersama kita Asfar Ryan. Okey, Bayan. Cucu yang orang kata cucu yang paling disayangi lah pada waktu itu sebab cucu yang sulung. Jadi Bayan mungkin ada satu memori yang Bayan boleh kongsikan bersama dengan penonton. Macam mana Bayan ingat lagi dekat arwah Cikgu Karim ataupun Mak Ros? Ya, sewaktu itu saya bersama ibu saya marah saya. Cakap pasal Kedah. Tak apa, ada tak, ni bukannya TV tu Waktu tu mak saya marah saya. Lepas tu Wan main backup saya. Lepas tu Wan ajak keluar. Wan ajak keluar mana? Pergi makan Kat Medin? Bukan nasi kandak. Awak Pak Su tak pun? Lepas tu sewaktu itu Pak Su pergi ke belajar. Belajar. Bukan. Belajar ni. So syok sebab kena belanja makan lah. Tak banyak benda Tok Wan buat tu yang ingat. Turun cucu. Okey, terima kasih. Ya. Baik, seterusnya kita bersama dengan cucu yang kedua iaitu Az-Zahra Alisha. Jadi Az-Zahra Alisha, saya rasa Pak Su rasa Az-Zahra pun dan juga dengan Tok Wan, Cikgu Karim dan juga Mak Ros dalam beberapa ketika. So apakah momen yang menarik ataupun momen yang menyentuh perasaan yang mungkin Alisha boleh kongsikan bersama dengan penonton? Okay, time tu saya demam. Lepas tu Wan macam biasa lah, Wan kat saya letak atas Wan punya kerusi tu kan. Lepas tu Wan sambil tengok cerita Tamil. Lepas tu saya tidur lah atas Wan. Lepas tu
Wan duduk usap-usap kepala. Wan ada tak bunyi da 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 da? Dah. Okey, itu je. Baik, terima kasih banyak Alisha. Sekarang kita bersama dengan cucu yang ketiga. Cucu yang pertama duduk di Selangor. Okey, kita bersama dengan Marissa Taisara. Okay, Marissa, tolong ceritakan sikit momen sebab Marissa antara cucu yang pertama yang tidak ada di dalam rumah dan selalu time raya ataupun perayaan yang ada di kampung. So mungkin Marissa boleh kongsikan sedikit pengalaman ataupun orang kata memori yang indah bersama dengan Cikgu Karim dan juga Mak Ros. Kalau tu tak ingat. Kalau memori sedih ada. Memori sedih. Okay, apa memori sedih tu? Kena tabung dengan tok orang kah? Bukan. Okay, time tu saya kecil je, tak ingat berapa bulan time tu. Lepas tu time tu kan menangis lagi, tak tahulah kenapa. Lepas tu balik rumah Wan Karim tu, Wan Karim nak pegang je nangis. Nangis. Okay. Lepas tu kan Wan Karim nak pegang, tengok muka Wan Karim je nangis. Nangis. Lepas tu macam sedih lah juga lepas Wan Karim dah tak ada macam tak best lah kan. Asyik menangis semua tu. Itulah. Okay. Sesalan yang tidak berkesudahan. Terima kasih. Okay, sekarang kita bersama dengan cucu yang keempat, Erdina Christina. Okay, Dina ingat tak lagi Wan Karim macam mana? Macam mana Wan Karim? Wan Karim pakai songkok, selalu dukung saya. Suka tak bila Wan Karim dukung adik Erdina? Suka. Lagu Wan Karim selalu nyanyi dekat Dina apa? Da 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 da. Boleh sambung? Da. Macam tu je. Mak Ros macam mana pula? Kalau Mak Ros lah. Kalau saya ada dekat meja, Mak Ros akan dukung saya dan letak ke bawah. Saya rasa macam tengah terapung sebab kena dukung. Okey, baik. Terima kasih Erdina Christina. Melide Cikgu Karim, Mak Ros 2025. Bye.